Pada hari ini saya nak ucapkan selamat Selamat Tahun Baru Cina pada penonton yang bersetia yang akan menyambut Tahun Baru Cina tak lama lagi, dalam beberapa hari lagi. Hari ini rakaman itu hari inilah, hari Jumaat. Hari ini pun tengok dah mungkin ramai yang dah mula nak balik kampung. Bukan setakat orang Cina je tu, orang Melayu pun balik kampung ni. Ramai yang balik kampung, cuti lama. Adalah seminggu cuti tu. Hari ni pun dah ada yang mula balik. Apa yang saya nak bagi tahu dah, saya nak bagi sikit lah nasihat, pandangan, peringatan pada mereka yang awak yang mana nak balik tu kan. Yang pertama, saya harapkan pandulah dengan cermat dan selamat. Buat satu perancangan perjalanan. Pastikan kereta ke motor mana naik kereta tu, pastikan kereta dalam keadaan yang baik, selamat, brake yang baik, motor pun sama, tayar cantik, cukup angin ya. Yang pertama perlu buat tu kereta, pastikan touch angle anda cukup ya. Pasal highway utama dia tak ada top up ni sekarang ni. Kadang-kadang masalah pula dekat tu kan. Yang kedua, mana jalan jauh tu lah, mana ada balik ke Kelantan, balik utara tu, jauh jalan tu. Kalau balik Kelantan tu mau 12 jam jalan dekat raya main encik ni. Pastikan minyak kereta penuhkan dulu ya. Lepas tu bawa barang-barang keperluan kecemasan. Ini penting ni. Ni ramai yang tak buat ni. Lalu dia nak balik isi baju je, bawa baju kereta jalan. Barang kecemasan. Tahu benda barang kecemasan ni? Yang pertama, lampu sono, torchlight. Bak kata orang putih. Putih sikit torchlight. Yang kedua, first aid kit ataupun peti ubat kecemasan. Yang ketiga, air. Air ni penting sekali. Air ni bukan untuk minum je tu, untuk kereta ni. Maklum lah jalan je, panas air pun tak lah bocor ke benda lah. Kita boleh agak kereta baru pun jangan harap kereta baru. Kan dia kata nak makan air, dia makan je, dia tak dunia. Air tu penting, bawa air. Yang keempat lah ya, seterusnya lah, apa ni, barang sepanak toolbox. Jangan putih lagi tu, toolbox. Itu penting. Bawa kena standby toolbox. Lepas tu bawa lah, kalau kereta yang mana dia pakai minyak gearbox, minyak power steering tu, bawa tak banyak sikit, beli yang setengah liter pun tak apa, standby je. Benda ni penting. Saya kata kereta buruk, kau kena standby benda itu. Dia buat high tu jalan kan, kau ada spare part sikit. Lepas tu makanan ni kena ada dalam kereta untuk jalan jauh lah. Dia dekat dia tak tahan sangat kan. Dia jauh ni kena lalu tempat tak ada kedai, tak ada benda, tak kena banyak lagi main jalan jam ni. Lapuan bawa anak kecil benda tu lah. Mana bawa anak kecil tu, bawa lah roti ke, bawa bekal dari rumah ke, boleh pergi lah jalan. Tengah-tengah jam tu lah letih
parking tu baru jalan tu. Berkelok gitu. Makan ramai-ramai sedap je ke? Kau biasa buat je tu. Lepas tu yang mana satu lagi lah, kau nak ingat je lah, pastikan kita di dalam keadaan yang sihat, yang cegah, segar. Jangan madu kalau ngantuk, rasa letih tu bawa-bawa lah tidur dulu ke kan. Bawa berehat atau bawa kata tawah kereta tu berjalan bagi segar. Pasal kita bila duduk lama dalam kereta ni, kita punya peredaran darah kita ni dia tak lancar sangat, dia slow. Bila dari slow ni tu yang abang ngantuk tu. Caranya untuk segar balik, kita kena exercise sikit. Boleh lagi senaman dekat Melayu ni, buat senaman ringan sikit bagi segar. Itu benda tu penting. Banyak yang kurang sedar tu. Kau ni lari panjang, kau dah wajah elok tadi apa tadi. Dah tak nampak benda dah. Lepas tu ada lagi nak cakap ni. Lupa dah nak cakap ni. Wajah kamera tu. Kalau mana buat perancangan ni ya, perancangan jalan tu, pasal maklum lah bila ramai-ramai semua balik kampung ni ya, cuba tengok radio mana jalan jen. Kalau boleh elokkan keluar waktu puncak, cuba cari waktu yang tak puncak. Macam hari ni lah, contoh macam hari ni, waktu pagi ni ya, tapi yang cuti dah, KL dah cuti ni hari-hari persentuan lah ni. Tengok kereta yang mana tak ada apa ni, kereta ya. Elokkan keluar awal waktu sesak. Macam siapa yang cuti hari ni, boleh dah jalan hari ni macam besok. Mana jalan jauh tu, kalau boleh keluar lah awal sikit. Subuh ke dah gerak. Kita nak ngelak ni, ngelak pada tumpu. Biasa dalam pukul 8 pagi tu ada orang dah gerak start. Sampai petang tu memang teruk jam tu. Cuba dengar radio, patuhi arahan apa ni, pihak lampu raya ni saya dia ada beritahu tu, dia ada perjalanan tu. Cuba ikut. Lepas tu yang mana gerak dah petang, gerak malam tu betul kan cakap standby lah tu. Lampu sulur, kalau boleh kena bawa lah satu baju mata cahaya tu, beg tu, beg kuning. Bukan nak suruh pergi buat pokok, beg kuning ni pakai beg tu. Masa mana tahu kereta breakdown ke, motor breakdown dia jalan, dia pakai benda tu, orang nampak lagi jauh. Benda tu penting tu. Lepas tu buat kereta segitiga tu jangan lupa. Segitiga tu banyak kereta tak ada benda tu, segitiga keselamatan tu, standby dalam kereta. Lepas tu tayar spare pastikan cukup angin. Ramai tak tengok dah spare ni, duduk kereta lama kat tu tak tengok pun. Time ni lah awak tengok dah spare tu, tengok dah spare tu dah tentu dah tak berangin ke, buang angin ke, cuba check. Bukan untuk orang Cina, orang Melayu juga. Pasal orang Melayu banyak balik kampung ni. Topang maklum lah ada yang dapat bonus bonus pula banyak, kalau tak ada bonus. Itulah sebut sedikit kerana ni lah pesan. Jangan laju, bukan tak payah laju tu bertempat. Jaga jarak kita, janganlah kalau ikut lampau rapat. Kalau laju-laju dah ikut rapat. Kalau jam tu lain cerita, pasal jam masalah ikut rapat kan jam. Tapi kalau boleh buatlah jarak sikit. Pasal apa? Nak bagi udara sejuk masuk kena kat radiator kita. Yang selalu yang buat berasak buat dia panas, ikut lampau rapat. Tak ada ruang untuk udara yang masuk. Udara kita nak sejukkan kita punya radiator tu. Ramai tak tahu benda itu. Banyak ikut rapat, cucu rapat. Tak boleh sebenarnya. Cuba renggangkan sikit bagi ada ruang udara sejuk masuk. Barulah dia tak panas.
kampung tu, tak dari mana pun rumah kat kampung tu, dekat biar lambat asal selamat. Lepas tu kau satu tu nak ucap terima kasih lah pada Kesah. Ni Kesah Highway tadi, dia bagi sikit lah. Dia ingat kau orang Cina ni, dia bagi ni. Kesah ni memang rajin, semua dia bagi. Hari raya ada je dia bagi. Bulan puasa gitu je, ada dia bagi ni. Itulah bagus Kesah ni. Dia bagi tadi ni Sakinah ni. Apa lawa budak tu. Tahu lah dah kahwin ke belum. Okey lah, tu lah saja yang kau nak beritahu pada mandu-mandu pengguna-pengguna, pada kawan-kawan, pada follower ni. Mana ada balik kampung jalan jauh tu, berhati-hati, beringat selalu jangan tergesa-gesa kan. Pandu cermat, jiwa selamat. Kau tak cuti, kau kena kerja. Apa sedih. Tapi kau lah kerja kat sini ni, kau suka. Kenapa jalan ni clear, jalan tak ada kereta, orang semua dah balik, tinggallah kau tak sangat kerja masa tu. Tapi hari ni dengan besok memang masalah. Hari esok, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Bagai rakam ni. Kalau kau ada jalan jauh sikit, kau rakam lah macam mana keadaan jam je. Kalau ni kau tak pernah buat rakam ni pun. Sebab kau pernah 2 tahun 3 tahun lepas, 2 hari sebelum orang Cina kau kena pergi Ipoh. Kau bergerak walau luar Terhad, satu kontena luar Terhad ni pukul 12.06 tengah malam ke 6 pagi. Pukul 6 pagi kau boleh gerak nak pergi Ipoh. Pukul 6 pagi kau gerak daripada Kelang, kau sampai kat Ipoh pukul 2 petang. Itu kau dah ikut jalan lama tu, kau ikut highway. Tak boleh bergerak, kau lari ikut jalan lama. Ikut jalan lama tahan sikit lah, boleh bergerak sikit. Ada tempat pun sama juga jam juga. Itulah keadaan dulu. Sampai kau tak nak ikut highway, memang tak bergerak langsung. Letih saya. 6 pagi pukul 2 petang pun sampai. Okey lah, berapa jam. Ini lagi lori auto, lori manual, lagi kaki. Sampai yang tu yang terakhir.